Rina. Duduk. Kenapa suruh aku datang sini ni? Sebab sebenarnya aku rasa dah tiba masa kot untuk aku tanyakan soalan ni dekat kau. Sebab aku rasa aku tak pernah tanya secara personal kot. Soalan apa? Tanya apa? Aku harap kau boleh jawab dengan jujur Kenapa kau sanggup kena kecam demi aku? Kenapa kau sanggup jadi orang lain demi aku? Dan kenapa kau nak bahagikan aku? Soalan apa ni? Jawab. Aku nak kisah pun. Orang mau cakap aku ni terpaling green flag, terpaling beria, terpaling nak bahagiakan orang. Aku tak kisah dengan mulut orang. And one more thing, kau jangan pernah persoalkan apa yang aku tengah buat. Okay, hai korang, welcome back to my YouTube channel Rina, point. Hai korang, untuk konten kali ni setelah beberapa hari konten di-post, walaupun ni Ipan baik untuk bahagikan Rina, tapi ada certain manusia yang tak boleh terima benda tu dan mula mengecam Ipan. Jadi bukan sikit-sikit yang mengecam tu. Ramai yang cakap Ipan beria, ramai yang cakap Ipan paling acah, dia paling green flag. Jadi Rina macam, walaupun niat dia baik, tapi ada yang tak boleh terima benda tu. Dan ya, agak teruk jugalah dia kena. Jadi untuk konten kali ni, Rina cuba untuk buat Ipan berhenti untuk menjadi lelaki green flag, berhenti buat Ipan menjadi lelaki yang beria. So kita tengoklah macam mana, adakah berjaya ke tak plan Rina ni. So stay tune. Kalau now Rina nak pergi dekat semua ex partner yang Rina pernah bersama, Rina akan tangkap gambar dengan diorang. Sebab tu akan menjadi bukti bahawa Rina lagi bahagia dengan ex partner Rina. Okay, jom. Adik Aisyah, you need to help me. You need to help me, Aisyah. Kejap lagi akak akan pergi dekat semua ex partner akak yang ada hari ni. And then adik berdiri. Jom. And then adik kena tangkap gambar kita orang senyap-senyap, okay? Macam paparazzi. Macam paparazzi. Okay? Nah. Masa pertama kita tu yang tengah terbaring tu. Okay. Bila masa kau partner ni? Sharina. That's my Sharina, okay? Jom. Jangan sampai kantor tau. Syami. Syami boleh duduk je tak? Boleh duduk je tak? Lama rasanya tak borak dengan Syami. Cuba Syami, cuba. Apa tu? Tak lelek kan? Ada je lah Syami. Tak ada. Rina cuma nak bagi tahu yang waktu Rina dengan Syami adalah partner yang Rina paling bahagia sangat. Dan Rina rindukan waktu Rina dengan Syami. Tu je Rina nak cakap. Dan Rina nak minta maaf tau, kalau sebelum ni punca Syami jadi baran yang kes hari tu, tu gatok tu. Rina nak cakap Rina minta maaf. Rina tak boleh nak minta maaf tu sebab Rina terkejut dengan bos Syami. Okay, Rina minta maaf Syami daripada awal dengan Rina tau. Maksudnya? Syami daripada awal lah. Rina masuk pun kita berdua. Yes, yang sepatutnya. Lepas tu ada link kan, tanda semua. So Syami nampak sangat Rina. So jadi, dengan gaduh-gaduh pun rasa kat nak tegur. Ya Rina pun. Tapi ya, tak Rina maaf pun. lah kalau Syami ada terkasar bahasa ke apa. Cuma just nak ingatkan je lah, kita kawan-kawan kan. Common sense. Sama ada salah tu lah. Lepas tu Rina nak minta maaf. Minta Okay maaf. Syami.
Saya minta maaf. Syami dah maafkan ke? Maafkan tu dah, cuma nak bertegur tu masih. Masih Dah rasanya dah boleh bertegur kot? Sebab Rina dah okey. dah boleh keluar. Boleh? Boleh. Jangan marah-marah dah. Tak ada. Sebab Rina blok Syami. Kat ni. Tak ada apalah. Biar Dekat mana? nanti Rina unblock lah. Okay, Syami terima kasih. Daripada gaduh tu Syami tak like langsung apa every content TikTok. Jahatnya. Rina repost tau pasal borak kita lain tu. Dengan nota-nota Rina repost. Syami tengok je. Thank you tau. Itu cara Rina minta maaf. Tapi secara tersirat. Okay, Syami tak apalah. Rindu Rina. Rindu Rina. Rina pun rindu Syami. Syami barilah balik. Okay. Bye. Kerana Syami dah settle. Next partner Rina adalah Lokman. Ingat tolong tak gambar tahu waktu aku tengah tersenyum. Abang Meh. Abang Meh ni. Rasa dah lama tak tegur Abang Meh. Last waktu Marina dulu. Ha? Apa pula Rina just. Kenapa Abang Meh ni? Takkan dengan Rina pun nervous. Puan tapi ya tak pernah main kat tu. Rina just nak bagi tahu waktu Rina dengan Abang Meh adalah waktu Bahagia? Rina paling bahagia sangat. Pasti Rina tak nafikan lah kenapa perempuan AI selalu melekat dengan Abang Meh. Sebab Abang Meh memang ada aura. Tapi Rina tak melekat betul-betul kan. gitu lah. Agak susah sikit. Tapi Marina tu kalau lama sikit memang jadi Abang Meh. Memang lekat dia. Memang lekat. Serius cakap. Bila? Bila apa? Bila nak kan? Abang tak tahu. Abang Meh tak pernah sebut nama Rina. Oh, tapi hari tu Abang Meh setuju. Apa setuju apa? Abang Meh cakap yes kan? Abang Meh ingat tak? Ya, Abang Meh yes. Tapi Abang Meh nak jealouskan orang tu. Ah? Kena untuk apa? Hah? Untuk apa? Jealous kan yang mana? Jealous Yang kan perempuan? Lelaki. Lelaki? Kenapa nak kena jealous kan? Dia rasa tak tersayang Abang Meh. Abang Meh rasa bukan level dia. Ya, berapa mana tinggi lagi? Ya, berapa tinggi lagi? Abang Meh jangan macam tu. Tapi dia just nak bagi tahu lah. Terima kasih Abang Meh untuk sepanjang Marina bersama, okay? Abang Meh is the best. Okey, Rina ni berterima kasih dekat semua partner ni. Tak, kat Abang Meh je. Ya ke? Kenapa tak berterima kasih dekat semua partner? Sebab tak datang. Kalau ada? Kalau ada, terima kasih. Kalau ada stand mai dekat Abang Meh tak? Mari. Bagi. Nombor 1 ke nombor 2? Abang Meh antara semua partner Rina, Abang Meh yang paling handsome, dah kacak, dah kaya, dah berduit, dah tak tahulah. Sakit tu. Abang Meh janganlah macam tu. Okey. Okay, Abang Meh. Terima kasih. Sama-sama. Itu je lah. Bye. Okay. Rina ada kurus tak sekarang? Ha? Rina ada kurus tak? Boleh lagi. Ingat Susah. berat Susah Rina lah. hari tu 54 tau. Lima empat tu kecil lagi, aku besar lagi. Baik kerana Rina dah dapat 2 gambar dengan ex partner Rina. Cuma lagi 2 je tak ada. So sekarang ni kita guna je lah gambar mana yang ada untuk kita print. Dan kita akan jealouskan Irfan. Dah tunjuk bahawa Rina ni lagi bahagia dengan ex partner Rina. So jom kita pergi print gambar-gambar tu. Baik kerana Rina nak pergi on the way print gambar-gambar partnership Rina yang Marina dengan Sharina. Cuma lagi 2 partnership which is Herina dengan Karina. Rina sebab dia orang tak datang, so Rina hanya ambil gambar daripada TikTok yang mana kita punya supporter kita pernah edit, pernah buat konten dulu, and Rina pilih gambar yang bagi Rina bermakna. Right now kita akan pergi tempat untuk print ke 4 gambar Rina dengan ex partnership Rina. Dan Rina harap misi ni berjaya untuk buat Ipan berhenti daripada bahagikan Rina, supaya Ipan tak lagi dikecam oleh certain hamba Allah yang sentiasa mempertikaikan manusia yang lain. Okay, so mana kedai print ni? Hello, nak print gambar? Tapi print guna gambar kertas A4 biasa je. Okay, kerana Rina dah send gambar-gambar tu dekat apa printer ni, so kita tengoklah hasil dia macam mana. Dan kalau kau nak tahu gambar apa yang Rina pilih, tengok video ni sampai habis, okay? Tapi Rina tak akan bagi gambar ni kosong macam tu je. Rina akan tulis sikit ayat atau note tentang macam mana perasaan Rina dekat partner-partner Rina yang lama. Now Rina akan buat satu surat yang mana Ipan boleh baca luahan isi hati Rina yang sebenar-benarnya. Tu Ipan. So surat ni Rina akan letak sekali dengan gambar-gambar yang sweet sangat tu. Kepada
Ipan. Kau jangan rasa kau terpaling bahagiakan aku. Alright, sekarang now gambar-gambar untuk menyakitkan hati Ipan dah siap. But Rina tak akan hantar sendiri, Rina akan order Lala. So Lala tu yang akan call Ipan dan bagi barang ni dekat dia, okay? And ya, kita tengoklah apa yang akan terjadi sekejap lagi. Rina suruh Abang Lala tu rekodkan reaction dia. Rina harap Ipan tak koyak lah Rina harap Ipan boleh terima dengan hati yang terbuka. Sebab semua ni pun untuk kebaikan Ipan juga. Betul tak korang? Korang set Rina kan? Korang support ke apa Rina buat ni? Tak apa. Apa hal, kita order Lala dulu. And harap semuanya berjalan dengan lancar. Okey korang, Rina dah bersemangat dah nak hantar gambar-gambar tu dekat Ipan. Tapi masalahnya Lala tak ada. Waktu-waktu macam ni Lala tak nak ambil order Rina. Tempat ni, barang ni dekat Rina lagi. Macam mana ni? Macam mana dah ni korang? Jadi nak tak nak. Rina lah yang kena jadi lalanya. Nak tak nak Rina kena bagi juga Ipan gambar-gambar ni dengan surat ni. Mulai hari ni Rina akan menjadi Lala yang berjaya. Panggillah Rina lah. Hari ni aku adalah Rina Lala. Sekejap. Sebagai Lala Move yang berjaya, Rina dah ambil order. Allahuakbar. Okay. Letak barang elok-elok, barang customer. Jom. Korang jom teman Rina merantau pergi hantar barang ni dekat Ipan. Nak tak nak, tanggungjawab kena dijalankan. Okey korang, jom kita pergi rumah Ipan. Rina tak ada motor. Kalau tak Rina dah naik motor. Rina ingat Rina nak naik motor. Nak punya skuternya siapa? Skuternya Aina, skuternya Aslah. Tapi skuter diorang tu diorang dah simpan dekat rumah. Jadi Rina terpaksa lah buat Lala naik kereta. Kat mana rumah Ipan ni? Orang Rina terpaksa buat semua ni. Rina harap lepas Rina tunjuk je gambar dengan surat ni, Ipan terus dah tak jadi nak bahagikan Rina. Dah tak jadi green flag, Ipan bertukar jadi red flag. Sebab buat baik pun orang kecam, buat jahat apa tak lagi. Semua benda tak kena. Tapi rasanya mungkin bila Ipan dah tak bahagikan Rina, dah tak ada orang yang akan pertikaikan kot. Mungkin orang akan tutup mulut. Hari esok pada tika ini, di manakah engkau mungkin berada? Adakah aku yang engkau fikirkan? Awak Irfan Daniel ke? Abang Irfan Daniel ke? Saya Irfan Daniel. Ada penghantaran barang daripada Siti Hazarina. Ada penghantaran barang. Kenapa awak ni tak pernah tengok Lala Move ke? Tak lah. Kenapa? Selalu naik motor. Jalan kaki. Motor tak ada. Motor tak ada. Sabar sekejap. Besar. Kenapa awak ni? Berat. Jangan nak gentleman sangat. Kita tak kenal. Ada penghantaran daripada
Puan Hazarina. Katanya barang ni sangat penting. Ish, biar betul dia nak bagi benda ni. Memang mic awak sendiri je. Dia ambil satu. Kenapa dia tak hantar sendiri? Ha? Kenapa dia tak bagi sendiri? Saya pun tak tahulah. Ish, biar betul siap. Kau tengok sendiri. Kau lah bagi. Aku bagi. Okey. Kau kerja pula. Pejam mata. Pejam mata kau. Aduh, korang betul ke ni? Tangan. Okey. Nah. Dah, bukalah. Apa ni? Ku pelajari erti cinta suci. Tengoklah. Engkaulah kasih pertamaku selamanya. Tengoklah apa yang dibagi. Dapat mengubah hati, kau tetap kekal walau. Kau nampak tak gambar-gambar ni? Dia lagi bahagia dengan ex partner dia. Bacalah surat tu. Kepada Ipan, kau jangan rasa kau terpaling bahagiakan aku. Lelaki yang aku paling bahagia adalah dengan Luqman sebab dia kacak dan paling famous di kalangan perempuan AI team. Kedua, Syami sebab dia paling sado dan paling kelakar dalam AI. Tiga, Harry sebab dia YouTuber terbaik, penyanyi rap terhebat. Siap kolek dengan Kak Bella lagi. Kau ada? Kau tak ada. Kau kenal orang? Kenal. Rina dah. Empat, Kada sebab dia superstar. Aku tak bahagia dengan kau sebab kau nothing. Macam mana? Aku rasa setiap hari ni kau dah boleh berhenti bahagiakan dia. Ada faham? Okay. So, tugas aku dah habis. Phil? Buat apa ni? Okay, kau dengar ni. First thing first, aku mau minta maaf sebab aku koyakkan kertas ni. Second thing, kau nak tahu, datanglah 1000 lelaki macam mana pun aku akan tetap hadap. Dan datanglah 1000 kecaman macam mana pun aku akan tetap hadap juga. Dan kau kena tahu satu benda, aku akan jaga kau dan bahagiakan kau tanpa harap apa-apa balasan. And 3, cukup satu benda je untuk aku. Cukup kau hargai dan terima aku sebagai partner kau pun aku cukup bersyukur so. Aku tak nak benda lain pun. Faham tak? Engkaulah cinta pertamaku, walaupun aku kecundang di dalam jalan ini. Ku pelajari erti cinta suci. Engkaulah kasih. Korang nampaknya Miss Rina untuk buat Ipan berhenti bagi Karina macam tak berjaya je. Sebab nampak dia akan sentiasa hargai dan bahagikan seseorang selagi orang tu partner dia. Tapi tu memang sifat Ipan pun. Tapilah korang, terima kasih sebab dah tengok konten Rina sampai habis. And kita jumpa kat next content. Rina. Bye-bye.